الحمد لله القائل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني المسلمين, saya berpesan kepada diri saya dan mengajak tuan-tuan semua, sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kebahagiaan di dunia dan kejayaan di akhirat, insya-Allah. Tajuk khutbah pada hari ini bertajuk Cabaran Rumah Tangga Moden dan Jalan Penyelesaiannya menurut Islam. Ikhwanil muslimin, rumah tangga dalam Islam adalah institusi yang sangat mulia. Ia bukan hanya hubungan antara suami isteri, tetapi medan untuk beribadah, mencurah kasih sayang dan membentuk generasi masa depan. Namun, kita sedang berhadapan dengan gelombang cabaran rumah tangga moden yang menggugat keharmonian keluarga. Statistik dari Jabatan Kehakiman Syariah menunjukkan banyak kes perceraian dalam kalangan pasangan muda. Banyak rumah tangga bermasalah kerana tekanan hidup yang tidak mampu ditangani dengan bijak dan iman yang teguh. Ikhwanil muslimin, antara cabaran utama yang sedang berlaku pada ketika ini ialah: yang pertama, kesibukan kerjaya yang melampau. Suami isteri terlalu sibuk mengejar kejayaan duniawi sehingga komunikasi rumah tangga terputus. Anak-anak membesar tanpa perhatian dan sering diabaikan. Pasangan menjadi asing walaupun tinggal serumah. Yang kedua, ketagihan media sosial. Suami asyik dengan handphone, isteri leka dengan TikTok dan Instagram. Waktu makan sunyi tanpa bicara. Mata hanya menatap skrin, bukan lagi wajah pasangan. Yang ketiga, beban hutang dan kos sara hidup. Harga barang naik, gaji tidak mencukupi, tekanan keuangan memuncak, akhirnya menjadi punca pertengkaran. Pasangan mula menyalahkan antara satu sama lain. Yang keempat, campur tangan keluarga luar. Ibu bapa, mertua kadang-kala terlalu mencampuri urusan rumah tangga anak-anak. Tiada batasan, menyebabkan berlaku ketegangan. Oleh itu, pasangan harus mengetahui hak-hak dan tanggungjawab masing-masing. Selain faktor di atas, kita perlu sedar bahawa syaitan itu adalah musuh. Syaitan bekerja siang dan malam untuk meruntuhkan rumah tangga. Dalam hal ini, Rasulullah SAW telah mengingatkan kita dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Baginda SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya iblis meletakkan singgahsananya di atas air laut. Kemudian ia mengutus bala tenteranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tenteranya
dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan isterinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat syaitan seperti engkau. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi, perceraian sangat disukai oleh iblis dan hukum asal perceraian adalah dibenci. Ikhwanil muslimin, semua ini berlaku apabila rumah tangga tidak dibina atas asas agama, ilmu dan hikmah. Justru Islam tidak membiarkan rumah tangga tanpa panduan. Bahkan Islam telah menyediakan penyelesaian yang sangat indah dan praktikal untuk menghadapi ujian rumah tangga, iaitu dengan menganjurkan pendekatan. Iaitu yang pertama, wa amruhum syura bainahum, pendekatan berbincang dan komunikasi lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berbincang dengan isterinya dalam segala hal. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menerima pandangan Sayyidatina Ummu Salamah ketika menghadapi cabaran besar dalam perjanjian Hudaibiyah. Ini membuktikan bahawa komunikasi adalah kunci penyelesaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, dan bermesyuarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah berazam, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabrun jamil, yakni bersabar. Rumah tangga pasti diuji, namun Islam mengajar sabar sebagai pelindung utama. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang ketiga, salat berjamaah dan berdoa bersama. Bila pasangan solat bersama, mereka membina hubungan bukan sahaja sesama sendiri, tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa selepas solat seperti solat hajat, solat tahajud, zikir harian dan bacaan Al-Quran menguatkan ikatan batin suami isteri. Yang keempat, ilman nafi'ah dan bimbingan agama. Ilmu adalah cahaya. Tanpa ilmu, rumah tangga akan mudah dikuasai emosi dan nafsu. Suami perlu menjadi imam yang berilmu, manakala isteri sentiasa berusaha menambah kefahaman agama untuk mendidik anak-anak. Ikhwanil muslimin, lihatlah hari ini ramai pasangan berkahwin muda tetapi belum bersedia dari segi mental, kerohanian dan emosi. Lalu apabila ujian menimpa, umpamanya berlaku sedikit perselisihan, masalah kewangan dan campur tangan pihak luar, mereka cepat menyerah dan mencari jalan singkat, iaitu perceraian. Ada pula kalangan pasangan sentiasa bergaduh kerana tiada komunikasi yang matang. Malam tidak bercakap, pagi penuh sindiran. Akhirnya anak-anak menjadi mangsa. Rumah tangga akan diberkati bukan yang mewah hartanya, tetapi yang penuh kasih sayang, sabar, doa dan iman. Dengan berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Ikhwanil muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit, bala bencana dan bahaya peperangan. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima risuah, salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dana, serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan di akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan, khususnya zakat. Selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menyeru supaya umat Islam menyalurkannya melalui majlis, dan dalam masa yang sama pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik mendapat pembelaan sewajarnya. Pada waktu ini, sebahagian saudara kita umat Islam sedang menanggung kesusahan, khususnya di Palestin dan negara-negara yang ditindas serta berada dalam konflik peperangan. Justru, marilah kita terus berdoa agar saudara-saudara kita di sana diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan. Dalam masa yang sama, ulurkan pertolongan dan bantuan yang diperlukan melalui pihak-pihak yang berautoriti dan sah bagi meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.